Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hazmi bin Azhan. Saya Amir Hazmi bin Azhan dari Universiti. Dengarkan? Ya, dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hazmi bin Azhan dari Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Said Sirajuddin, Unisiraj. Baiklah. Yang pertama sekali, saya tidak keserangan. Saya bersama teman-teman saya yang menulis artikel ini, iaitu saya, Amir Hazmi bin Azhan, bersama teman saya, Maika Menangki Sebastian, Muhammad Khalid Yunus bin Mansur, dan juga Muhammad Lutfi bin Muhammad Masruh. Baiklah, untuk artikel saya bertajuk Digital Asset and Cryptocurrencies within the Framework of Mawarids, a Comprehensive Review. Baiklah, kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu kita pergi kepada anjakan paradigma. Baiklah, ekonomi dunia kini dia beralih kepada aset digital yang mencabar definisi tradisional tentang harta dan nilai. Seperti mana yang kita tahu, sekarang zaman moden ini banyak sangat digital seperti AI, seperti wang kripto dan lain-lain. Tetapi pada zaman dahulu, kita cuma ada harta yang berbentuk wang kertas saja. Jadi itu akan menyebabkan cabaran dunia pada masa kini. Yang kedua, ialah konflik. Kelebihan aset digital ni adalah kecekapan tanpa orang tengah, namun ia menimbulkan persoalan besar dari sudut undang-undang dan juga agama tentang bagaimana ia diwariskan. Dan yang ketiga, bagi perspektif Islami, isu utama bagi umat Islam adalah sama ada aset digital ini memenuhi kriteria sebagai mal, iaitu harta yang sah untuk diagihkan mengikut sistem faraid. Baiklah, untuk slide yang seterusnya, kita pergi kepada problem statement, iaitu penyataan masalah. Yang pertama sekali adalah cuna. Okay. Delacuna bermaksud di sini adalah jurang, iaitu terdapat lompong atau jurang perundangan yang besar di negara kita seperti Malaysia dalam hal mentadbir aset digital, iaitu wang kripto. Dan yang kedua, risiko. Risiko di sini adalah bermaksud risiko kunci peribadi, iaitu aset digital dikunci menggunakan private keys, iaitu jika pemilik mati tanpa menyerahkan kunci ini, harta tersebut akan hilang selamanya kerana tidak boleh diakses oleh sesiapa. Dan yang ketiga, the consequence, tanpa kawal selia, harta digital ini akan menjadi harta tanpa tuan yang secara langsung menjejaskan prinsip hifzul al-mal, iaitu memelihara harta dalam Islam. Jika kita belajar maqasid syariah, kita mempunyai lima penjagaan, iaitu penjagaan nyawa, harta, keturunan, agama dan lain-lain lagi. Doakan saya. Dengar dah. Recording in progress. Jadi di sini kami fokuskan kepada hifzul al-mal, iaitu memelihara harta dalam Islam. Jadi untuk objektif kajian kami, Macam kat luar itu. Astaga. Sekarang Amir Haziq. Laila Ahmad Nasim, boleh tolong di mute? Maafkan saya, ya Allah. Hasan. Recording in progress. boleh saya teruskan? Baik, silakan. Okey. Baiklah.
Untuk research objektif, iaitu objektif kajian kami adalah yang pertama, objektif yang pertama adalah untuk mengkaji status undang-undang dan syariah bagi aset digital dalam konteks mawarid. Jadi, fokus utama research kami ini adalah berkaitan dengan wang kripto. Jadi, wang kripto ini adalah menggunakan aset digital, bukan aset lain. Jadi, research kami ini mengkaji status undang-undang dan syariah bagi aset digital sahaja, pengkhususan dalam konteks mawarid. Okey. Objektif yang kedua adalah untuk mengesahkan sama ada aset ini boleh dikira sebagai harta, iaitu mal untuk faraid. Objektif yang ketiga, mengenal pasti cabaran teknikal dan undang-undang yang menghalang proses pemindahan kepada waris. Dan yang terakhir, mencadangkan solusi seperti wasiat digital dan mekanisme pengambilan harta secara teknikal. Baiklah. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan metodologi. Okay. Research kami ini menggunakan Systematic Literature Review, iaitu SLR. SLR mengikut garis panduan Prisma. Okay. Jadinya data kami ini diambil iaitu dengan menggunakan data akademik utama iaitu Scopus dan juga WOS, iaitu Web of Science. Seterusnya, daripada 97 artikel awal, kami membuat screening. Akhirnya kami mendapat sebanyak 18 artikel yang terpilih yang paling relevan untuk dianalisis secara mendalam berkaitan dengan topik ini. Baiklah. Untuk slide yang seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan tema 1, iaitu berkaitan dengan perspektif Islam berkaitan dengan wang cryptocurrencies ini. Baiklah, untuk klasifikasi al-mal iaitu harta, aset digital ini dianggap sebagai mal jika ia mempunyai nilai sah di sisi undang-undang dan tidak bersifat haram. Yang kedua, perbezaan aset, iaitu pakar membezakan antara aset digital ini ia bersifat kewangan yang boleh diwarisi dengan aset digital pribadi ataupun emosi yang mungkin dilindungi oleh hak privasi. Dan yang ketiga, maqasid syariah. Penggunaan stablecoins ataupun kripto stabil disarankan untuk mengurangkan risiko ketidakketentuan nilai, iaitu selaras dengan matlamat menjaga harta. Baiklah, untuk tema kedua adalah cabaran undang-undang dan kawal selia bagi cryptocurrency ini. Yang pertama adalah civil law vacuum undang-undang sivil. Banyak negara belum ada undang-undang khusus untuk pewarisan kripto ini. Jadi, ia menyebabkan kerangka lama yang tidak sesuai terpaksa digunakan. Yang kedua, property definition, definisi harta. Terdapat keperluan mendesak untuk mendefinisikan token ini secara sah sebagai unit perakuan atau security supaya waris mendapat perlindungan undang-undang. Dan yang terakhir adalah security risk, risiko keselamatan. Masalah identiti, tanpa nama atau anonymous memudahkan penipuan, maka wasiat digital ini perlu diiktiraf secara sah terlebih dahulu. Untuk slide yang seterusnya berkaitan dengan technical solution for transfer, iaitu penyelesaian teknikal bagi isu ini. Baiklah, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan masalah private key, iaitu masalah utama ialah akses yang terputus selepas kematian pemilik. Yang kedua adalah mnemonic seeds, iaitu cadangan kaedah wasiat selamat di mana kunci disulitkan dan hanya diberikan kepada waris selepas kematian disahkan. Dan yang terakhir adalah solution B, iaitu MAPDA model. Jadi, uraiannya, penggunaan aplikasi telefon pintar khususnya untuk merancang harta digital bagi memudahkan proses undang-undang dan teknikal.
Baiklah, untuk slide yang ke-9 ataupun slide yang seterusnya, kita membincangkan berkaitan dengan tema 4 iaitu dinamik pasaran dan volatility. Di sini terdapat graf yang di mana kita tengok graf di sini ada yang naik, kadang-kadang ada yang naik, kadang ada yang turun. Bermaksud di sini adalah jika kita menggunakan wang kripto atau nilai kripto ini, dia sangat tidak stabil kerana dia dipengaruhi oleh tingkah laku pasaran, herd behavior. Jadi, nilai harta ini dia boleh berubah, kadang-kadang menurun, kadang-kadang dia menaik. Jadi, dia boleh berubah secara drastik, melonjak ataupun jatuh semasa proses mahkamah iaitu probat sedang berjalan yang akan menyukarkan pembahagian faraid yang adil. Sebagai contoh, sekiranya kita hendak membuat pembahagian faraid, kita haruslah menentukan nilai tersebut tidak berubah. Contohnya kita hendak faraidkan satu tanah. Jadi kita harus faraidkan satu tanah tersebut dengan benda yang sama. Tidak bolehlah kita, sebagai contoh, kita ambil isu cryptocurrency ini, kadang-kadang nilainya berubah-ubah. Sebagai contoh, hari ini RM100, tetapi esoknya tiba-tiba dia naik menjadi RM1,000. Jadi untuk membuat satu faraid ini ataupun kita hendak membuat wasiat ini kepada pewaris, tidak boleh. Sebab ia tidak akan berlaku adil kepada si pewaris. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada pembincangan dan cadangan. Yang pertama sekali, regulatory updates, iaitu kawal selia. Harta aset digital ini perlu merangkumi aspek pentadbiran harta pusaka. Yang kedua, secara teknologi, menggunakan smart contract atau automasi pewarisan berasaskan rantaian blok. Dan yang ketiga, agama, iaitu memerlukan fatwa yang lebih terperinci mengenai status harta bagi token-token digital. Baiklah, slide yang seterusnya adalah mengenai digitalisasi dalam pendidikan tinggi. Slide ini menyentuh tentang kesan digitalisasi terhadap aspek lain seperti warisan budaya, cultural heritage, pendidikan mampan, serta keperluan melengkapkan pelajar atau individu dengan kemahiran dan kompetensi digital yang baru. Untuk akhir sekali, conclusion and future outlook. Kajian ini merumuskan bahawa pendekatan yang harmoni antara undang-undang sivil, hukum syariah dan sekuriti teknologi adalah kunci utama untuk memelihara kekayaan digital demi generasi akan datang. Ini adalah manifestasi kepada prinsip hifzul al-mal, iaitu penjagaan harta. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.